banyak. Sama je dari segi isi padunya. Mungkin gelas tu bentuknya dan juga saiznya berbeza. Haha, Nan. Betul lah Cikgu Azmi cakap tu. Bentuk cecair akan mengubah mengikut bekas yang mengisinya. Okey, kawan-kawan. Sekarang kita berulang kaji isi padu bersama-sama. Jom. Untuk mendapat isi padu cecair dengan tepat, kita boleh menggunakan silinder penyukat atau jak penyukat. Ingat, kita perlu mengambil bacaan pada paras air yang paling bawah. Kedudukan mata mestilah tepat dengan paras air tersebut. Selain itu, kita perlu memastikan nilai setiap senggatan ditentukan dengan betul. Kawan-kawan, untuk menjawab soalan isi padu, kita perlu menguasai konsep asas operasi darab dan operasi bahagi. Jawapan kita perlu dilengkapi dengan simbol unit, iaitu L untuk liter dan ml untuk mililiter. Anda ada 20 saat untuk menjawab. Selamat mencuba! Tik-tak, tik-tak, 3, 2, 1. Masa telah tamat. Semak jawapan anda. Syabas, terus berusaha.